Tak payah tukar lah gearbox cooler ni. Alah, bengkel ni nak upsell aja kan. Dia punya gearbox cooler tu banyak lah tu tak terjual. Tak nak tukar? Tak apa. Tengok tu. What? So dekat atas aku sekarang ni sebiji model BMW G30 530i. Customer ni orang kata keras lah. Sebab apa dia keras, dia datang sini dia nak buat full maintenance. Full maintenance ni maksudnya macam-macam lah yang dia buat. Kira ada yang tak ngam tu dia buat balik. Antaranya customer ni dia tukar dia punya valve cover, dia servis minyak enjin, servis minyak gearbox, tukar filter, macam-macam lah. Dan salah satu masalah kat sini yang kita nampak lah dekat BMW G30 ni adalah masalah dia punya gearbox cooler. Ni gearbox cooler ataupun kita panggil dia heat exchanger lah. Untuk G30 ni gearbox cooler dia dah pecah. Gearbox cooler pecah ni selalunya mileage kadang-kadang boleh pecah tu dalam 100,000 km ataupun bawah 100,000 km pun boleh jadi. Kalau dah kena kes macam ni, tolonglah tukar gearbox cooler yang original. Jangan pakai yang kopi. Sebab yang kopi ni pernah juga customer kita pakai, tak sampai 20,000 km pecah balik, kena overhaul balik. Sebab itulah untuk gearbox cooler ni kita suggest yang original. So korang boleh tengok je lah minyak dia ni dah macam green tea pun ada. Teruk lah kalau kes macam ni. So untuk korang kat luar sana, mungkin mileage tu dah beratus ribu kan, tak pernah check lagi kereta tu. Kalau nak buat inspection, nak check apa yang tak kena dekat kereta konti korang, boleh hubungi kami Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam.